Okey, baik, alhamdulillah kita dah sampai spot lawatan kita. Okey, kita tukar kita punya tentatif kita. Jadi kalau ikutkan tentatif kita akan melawat kampung orang asli dulu. Tapi oleh kerana hari ni trip banyak orang sebut, jadi Abang Man, kapten kita, Abang Syaman kita buat satu tentatif yang baru. Jadi kita akan main ke ayat terjun Sungai Ruak dulu. Kita tak berebut apa-apa. InsyaAllah. Soalnya tak ada bot luar kat sini, kami saja. Jadi pertama kali bawa rakan-rakan kita untuk menikmati keindahan alam semesta di hutan sebelum lokasi ayat terjun Sungai Ruak. Jom. Sekarang kita baru sampai di ayat terjun Sungai Ruak. Jadi Sungai Ruak ni adalah salah satu anak sungai yang mengalir masuk ke Sungai Perak. Okay guys. Oh, sure. Okay, berangan daripada Abang Razadi kita. Selain pakar untuk apa ni, insurans dan juga saham, ni Abang Razadi kita pakar juga untuk geografi di negeri Perak khususnya. Masih belakang. Oi. Ha. Bot dekat 38. Atas tu bot pergi ambil orang lagi ah. Atas bot 3. Lepas tu yang akan main 3 orang kot. Lepas tu tak mau tunggu dah. Boleh tak main? Ada belakang tak? Tak sampai lagi. Tak sampai lagi dah. Satu yang tanya ni. Tak apa lagi apa ni. Yang apa awak tu awak main. Siapa tangkap apa ni balik? Jangan. Boleh kalau boleh tangkap tangan tu. Ya bang ni jangan. Dah. Pernah tangkap tangan tengok. Okey, alhamdulillah kita ada dekat lokasi sekarang. Ayat terjun Sungai Ruak, belakang aku ni. Alhamdulillah, hari ni kami hadir hari ni. Tak ada siapa lagi yang main, tak ada siapa lagi yang toka, tak ada siapa lagi main kubang. Jadi ayat pun macam mana? Kita boleh nampak ikan-ikan, ikan tengah, ikan gelah. Ada macam ikan lagi. Talapia. Kemenung. Bawai. Bersama dengan Tuan Mazan. Kita punya mantan pengarah kita di ADK. Jadi Tuan, pertama kali sampai? Pertama kali datang sini, tengok memang seronok lah. Kan? Dia punya ekosistem dia memang menarik ya. Dan siapa-siapa boleh datang lah kalau ada masa sini. Bersama dengan Rizal punya tourism dia. Sambil-sambil kita berada dan sambil-sambil kita menikmati alam ciptaan Allah SWT.
Tangan. Sama dengan Saja Nizam dan juga ASB Azrul. Ya, alhamdulillah. Senang. Saja Nizam nak back to nature. Alhamdulillah, selamat hari ini dengan keadaan cuaca yang baik dan air terjun yang sejuk, dingin. Ayat mentoneh hello. Yang sana ikan pun banyak, ikan pun boleh Tak ikan keluar, ikan tengah, bak boleh. Saja Nizam kira mengimbau kembali lah sama-sama waktu sungai tu. Kita meninggalkan ikan belantara Raya Belum. Hari ni kembali semula. Hari ini mengaji kembali semula detik-detik seperti di hutan Raya Belum. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita pun dah sampai kita punya destinasi kita. Okey. Kawasan Air Terjun Sungai Roak ni adalah kawasan ni lah lindungan daripada apa-apa juga aktiviti lah. Mana kata dia kawasan hutan simpan di Raya Belum ni. Dan istimewanya di Air Terjun Sungai Roak ni dia ada satu macam pool, kolam besar ni yang boleh mandi dalam orang panggil apa, dia punya keadaan tempat yang jangkat dan tempat yang dalam. Dan tempat yang dalam kalau nak mandi sini wajib pakai life jacket. Wajib pakai life jacket sebab dekat tengah sikit tu dia dalam. Kalau hampa berada di tempat dekat ke tempat dalam ke, tadi pastikan hampa pakai life jacket lah untuk aktiviti di Sungai Roak ni. Jadi Sungai Roak ni juga adalah tempat untuk mereka membiak ataupun tempat pembiakan. Tempat pembiakan ikan tengah, ikan kelah. Ini banyak kita nampak ikan kelah ataupun ikan tengah macam-macam saiz. Macam-macam saiz kita boleh tengok sini. Woi, belakang. Habis dia masuk aja. Orang itu dah lah batu korban pun nama orang juga. Orang duduk sisi perut dia kentut. Dah remaja ada kedagang tabu. Nak edit susah. Macam mana? Check out. Dah. Ibu pula ni. Aja. Kerja je. Kita punya aktiviti kita. Aktiviti kita ni untuk seterusnya kita akan pergi ke mana tempat tembus stay kita telah aktiviti kita telah meninggalkan air terjun Sungai Kuih dan kita Sungai Roak tadi bilang kita lokasi kita sekarang ni di Sungai Roak. Kita akan meninggalkan lokasi Sungai Roak, kita akan menuju ke Osbot boleh. Kita ni masuk ayah sejuk ikan banyak semua orang tangkap dah tak dapat ni. Dapat apa terlepas balik lah kan. Yang serai lah the best tak dapat. Okey, satu ucapan. Saya sebut Taman Legenda kan. Lepas tu back to nature. Okey, Taman Legenda. Back to nature. One more, Taman Legenda. Back to nature. Alright. Okey, alhamdulillah kita tamat sudah kita punya lawatan kita yang pertama iaitu ke Ayam Terjun Sungai Roak. Okey, pertama kali bersama dengan rakan-rakan sahabat-sahabat kita untuk hadir pertama kali. Memang begitu teruja
Jadi alhamdulillah dengan keadaan cuaca pun amat mengizinkan. Panas tapi taklah berapa terik sangat. Jadi waktu pagi tadi redup ya. Dan sampai dekat ayak terjun Sungai Ruak tadi, keadaan ayak begitu jernih. Sebab tak ada orang pergi berkubang lagi, tak ada orang sampai lagi, kami sampai dulu. Jadi kita boleh berenang dengan bebas. Berenang memang betul-betul yang panggil berseronok, ramai-ramai bersama dengan kawan-kawan semua. Dan yang penting dapat tengok ikan tengah, ikan gelong dengan begitu jelas. Pengalaman yang manis untuk kita bawa pulang bersama rakan-rakan eksplorasi Royal Belum Al Hijrah 1447 2025.